Dah kering. Oh. Belum lagi. Kan dia buat tak ingat kan, betul kan? Tengah-tengah panas kan, buat tak ingat. Tak pasal. Okey, bersama kita pada hari ini ada perpaduan itu Puan Anung yang sudi hadir bersama bagi memberiakan program kita pada hari ini iaitu memasak bubur lambuk ini. Bubur lambuk perpaduan 8 Mac 2025. Keringkan air dia. Keringkan air daging tu, bagi tu kan. Tak cukup. Pasal pun senduk tak ada ke? Tak ada. Dia memang dia tradisional ni. Oh, memang gitu. Buat style. Oh, sajalah ni. Ni chef dia. Sebab apa guna ni? Sebab nak rasa original lah. Suasana. Nak kalau nak suasana kena dapur ni ha, dapur kayu. Betul. Kalau lagi wangi ya. Itu apa? Masin ni. Masin. Lepas asin. Dia tu. Ni hangus dia ni ha. Kan? Kenapa dia tengah tu je? Dia memang ada api tengah. Oh, kan? Kak Nurul ke chefnya? Ni Cik Mat kita chefnya. Oh, lepas kurma. Kak Nurul tekan kulit. Cakap lah isi apa? Ni. Rebus sup. Pusing. Oh, rebus. Okey, kita gunakan sebungkus satu payuk. 2 payuk, 2 bungkus. Nanti dia orang ke mana? Dia dah ahli taman, ahli section lah, section 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Sini je lah. Di sini kita buat kat depan. Ni rasa air kau. Cuba. Sikit-sikit. Okey, beres. Yang ni. Ini dah hangit. Dah hangit dah ni. Sikit-sikit. Kan pahit dah. Dia kata arang je lah. Kan kata saya masak tak sedap ambil. Kena tukar. Ha? Oh, ya ke? Panggil dia macam ni orang yang. Saya ubah tu. Jangan ambil sini dah. Pindah. Tak apalah kat situ duduk. Mem. Kak Miss, kat bawah mari. Cik Ani. Cakap tak dengar. Puan nak buat capai peresmian, mari kita duduk sini. Ada mic ke tak ada? Tidak ada tu. Ini Ada mic tu. Buat ambil di sini. Kalau ni. Sejak pindah macam mana. Mai Linda, mai. Okey ke apa? Caranya dia? Kita rasa. Menteri Keuangan ni dia jangan kira, dia ngengen suka duit aja. dia tak ada nak kira bahan dalam tu ya? Tak ada. Lalu tu bila tak cukup duit dia pening. Lalu tu pun nak lebih sembang dengan pengurusi. Baik, dia pun masuk beras ke? Penuh air baru masuk beras dia kan? Tak penuh dekat ni. Oh, Bagi dia lembut, hancur daging. Bagi dia medium bubur beras. Tunggu dia medium. Oh, tak ada lama ya? Dah masuk daun ni dia. Ini boleh ganti daun dia. Lepas ni boleh nolong Ya. Kalau dia percaya. Dia masang stiker pada tutup. dia fokuskan ni. Dia punya ni pendayung ni. Bayung ni. Itulah. On. Nak cakap apa? Cuba bagi talking point dia. Hari ni Yang orang penting ni. kita buat cara perasaan Okey. secara unik Okey. sikit. Biasa kita ada dapur, kita ada mikrofon apa semua. Tapi hari ni kita buat macam perasaan secara lain daripada kebiasaan. Alright, okay, faham. Dekat program perpaduan dalam perasaan untuk bagi jiran kami. Jap. Lah. Macam Oh. kita bagi Saya tu? Lah, cikgu tu. Saya? Oh, bawa kepada sepadan rata. Kejap. Lama tak mak. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Hari ni kita ada program Gerak Rahmah, jom masak bubur lambuk perpaduan.
untuk KRT Taman Iskandar Perdana Seksyen 1, 2 dan 2, 3 dan 4. Bersama-sama kita hari ini ialah pegawai perpaduan kita lah, Puan Hanum yang sudi merasmikan bubur lambuk kita dan mengacaunya. Mesti sedap bubur lambuk kita tahun ni. Dia kata dia ngacau sampai habis. Tak apa, yang berat kita bagi orang lelaki. Jadi saya persilakanlah Puan Hanum untuk merasmikan majlis kita hari ini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam paduan. Terima kasih kepada Cikgu Nurul. Okey, hari ini merupakan hari orang kata program lah, melaksanakan program memasak bubur lambuk secara serentak lah. Untuk makluman, program memasak bubur lambuk Rahmah hari ini merupakan satu aktiviti lah di bawah program komuniti Rahmah, yang mana merupakan salah satu program yang ketiga lah di bawah flagship Kembara Perpaduan Malaysia Madani yang telah dilaksanakan oleh Kementerian Perpaduan lah, yang bermula pada tahun 2023. Yang mana kalau tuan-tuan maklum lah, setiap tahun bermula 2023 kita akan laksanakan jom memasak bubur lambuk secara serentak di seluruh Malaysia, yang mana melibatkan semua KRT lah dalam Malaysia, yang mensasarkan 40% daripada kawasan KRT aktif di setiap daerah untuk melaksanakan program memasak bubur lambuk lah. Okey, saya mengambil kesempatan lah untuk merakamkan jutaan terima kasih dan tahniah kepada semua barisan ahli jawatankuasa KRT Taman Iskandar Perdana Seksyen 1, 2, 3 dan 4 kerana sudi ataupun sangguplah menyahut seruan saranan hasrat jabatan untuk melaksanakan program memasak bubur lambuk perpaduan pada tahun inilah, tahun 2025. Dan saya harapkan dengan adanya program seperti ini dapat kita merapatkan silaturahim di antara ahli jawatankuasa dan komuniti, di samping mengekalkan semangat perpaduan lah. Itu tujuan utama kita lah, di samping hasrat jabatan untuk menggerakkan KRT aktif secara bersepadu lah. Kita dah sasarkan beberapa program, yang ni program wajib kita buat. Mana kata dah ada satu program untuk KRT, yang lainnya KRT dah ada takwim dia sendirilah. Itu tujuan utama lah, kita menggalakkan KRT untuk melaksanakan program jom masak bubur lambuk perpaduan pada setiap tahun lah, bermula tahun 2023. Dan saya harap program ni berjaya lah sehingga ke agihan lah. Dan dimaklumkan KRT pada hari ini buat berapa ni, 10 kilo beras lah untuk berapa bekas tu je saya, anggaran 300. Okey, saya itu sajalah. Saya harap program ni berjaya dan dapat memberi manfaat lah kepada komuniti, sedikit sebanyak membantulah. Dan di kesempatan ini juga saya nak mengucapkan selamat berpuasa lah kepada semua ahli jawatankuasa KRT Taman Iskandar Perdana Seksyen 1, 2 dan 3, 4. Sekian, terima kasih. Ni semua untuk dibasuh. Untuk sini